video ni. Mesti saya awak tak sedih kalau jadi overheat berhenti tengah jalan musim-musim panas ni. So saya nak bagi tahu 4 punca kereta boleh overheat. Okey, yang pertama adalah thermostat. Bahagian sini ni adalah untuk proses air masuk dan juga air kat. So benda tu kalau tak berfungsi ataupun rosak, air tu tak akan masuk, boleh menjadikan enjin anda overheat. So yang kedua adalah pipe ni. Hose pipe ni. Kalau benda ni kerah ataupun bocor di saluran ni, air tak masuk dalam enjin, ni pun adalah salah satu benda akan jadi overheat. Yang ketiga, kipas. Bahagian kipas ni, kalau kipas ni tak hidup, air akan panas dalam radiator, benda ni pun akan menjadikan enjin seawak overheat. Dan yang paling penting ni, bahagian ni. Taki radiator. Taki radiator ni untuk air masuk dan tubik untuk sejukkan. Kalau benda ni tersumbat, enjin seawak akan jadi overheat. So, hok mana nak jalan jauh, mari di MF Auto Export Kota Baru Kelantan, kita cek dulu. Sebelum enjin seawak jadi overheat. So, dapat sesuatu, boleh follow, like, share video ni untuk video seterusnya.